Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Perujian membaca berzanji peringkat negeri Johor kali yang ke-26 bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Miladiah diteruskan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan peserta yang ke-17. Peserta akan memperdengarkan bacaan rawi 13 dan seterusnya membawa maqamat Taranum Raqbi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق
والتصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Soalan kefahaman. Pada rawi yang ke-15,
Sila jelaskan, apakah peristiwa yang berlaku pada musim haji yang pertama, kedua dan ketiga? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada musim haji yang pertama, seramai 6 orang dari kaum Ansar mendapat hidayah dari Allah dan redha-Nya. Pada musim haji yang kedua, seramai 12 orang dari Madinah datang ke Mekah dan mereka membuat ikatan janji setia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada musim haji yang ketiga, datanglah 70 orang atau 3 orang atau 5 orang dari kabilah Aus dan Khazraj. Allah barik fiik. Jawapan tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar tadi kita telah sama-sama menyaksikan persembahan bacaan daripada peserta yang ke-17, iaitu saudara Luqmanul Hakim bin Mahdi yang mewakili daerah Tangka. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan syabas atas bacaan yang telah dipendengarkan.